Suami yang post gambar isteri kat social media, Dayus. Push. Asal pula ada Dayus. Yo, kiss him chime, check it now. Isu Samaza, bite out the bottle. Wow. Update logic straight to your screen. Kasim Challenge, Paddington, paling clean. Buka mata, buka phone. Berita panas, jangan stay alone. Kasim Cimat, mula sekarang 1 minit terus datang. Suami yang post gambar isteri kat social media, Dayus. Push. Asal pula ada Dayus. Dengan syarat Dayus tu, syarat dia adalah dia post gambar isteri dia yang nampak muka bermakeup cantik, nampak lekuk tubuh, itu dikira Dayus. Dayus Sebab apa dia tak cemburu bila orang tengok isteri dia cantik-cantik, seksi-seksi? Oh. Awak tak rasa jealous ke orang tengok gambar isteri awak cantik-cantik, pakai baju cantik, muka Jealous makeup semua? Awak patut rasa jealous. Macam mana saya tahu? Sebab dalam buku ni dia letak apakah suami Dayus. Ada 5 benda, antaranya tak pedulikan maruah isteri, membiarkan isteri musafir sendirian, dan yang kelima, kongsi gambar isteri yang nampak aurat, yang nampak lekuk tubuh. Masya Allah. Apatah lagi kalau isteri bertabarruj dengan makeup, awak post pula. Allah. Jadi sebab tu penting faham makna Dayus. Yang isteri pun, awak ni dah lah nak nampak cantik depan lelaki lain. Awak cantik untuk suami awak je. Jadi sebab itulah perempuan wajib ada buku ni. Tambah ilmu awak, amalan harian awak, pagi ke petang buat apa, sebelum tidur buat Untuk apa. korang yang sukakan video ni, jangan amalan lupa tekan button like, bulan-bulan Islam, amalan subscribe. mingguan, semua ni lengkap dalam buku ni. Dapatkan segera, harga pun tengah murah sangat, RM10 je.